Bukan semua maid sesuai untuk jaga warga emas. Itu adalah kesilapan yang besar. Hari ini saya nak kongsikan satu formula mudah, iaitu formula saya panggil SKK. Sebelum kita memilih maid untuk menjaga ayah atau ibu kita. Jom saya kongsikan. S yang pertama adalah sikap. Pastikan maid ada sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan ringan tulang. Sebab menjaga warga emas, khususnya yang sakit ataupun uzur, memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kalau kita tersalah pilih, confirm maid takkan sesuai dan kita perlu buat pertukaran. K yang kedua adalah kemahiran. Sekiranya datang dengan pengalaman, ianya adalah satu bonus. Jadi maid perlulah dilatih sekurang-kurangnya 2 bulan. Maid perlu tahu cara bagaimana nak tukar lampin, nak mandikan, nak beri susu dan bagaimana nak bagi ubat dengan cara yang betul. Sekiranya tanpa latihan, majikan akan penat. Latih berkali-kali, maid tetap tidak akan faham. K yang terakhir adalah komunikasi. Ini yang paling penting. Sebab kalau sekiranya maid langsung tak faham bahasa Malaysia, ini menyebabkan kita sukar untuk memberi arahan. Dan akhir sekali, semua kerja yang kita bagi tak akan jalan. Jadi, kalau tuan betul-betul nak pastikan maid sesuai untuk menjaga warga emas, pastikan ia datang dari agensi yang melatih dan menapis dengan betul. IMI Talent, Professional People, Personal Touch.